Sebenarnya saya praktis medicine ni selama 20 tahun. Tapi saya tak pernah fokus tentang perkara ini. Saya boleh kata tak ada satu kes pun yang datang kepada saya dengan problem semacam ini. Problem prepersism, dia tak boleh nak turun. Yang itu ada satu kes. Dan for that, saya give some to reduce the pain, Pethidine. After Pethidine, dia relax lah. But cases of inability to perform, I have no experience. Saya jaga badan. Satu daripada perkara yang saya elak ialah menjadi gemuk, obesity. Saya halang obesity dengan cara tidak makan terlalu banyak. Bahkan pesanan mak saya kepada saya ialah bila makanan itu sedap, berhenti. Because bila makanan itu sedap, kita tendensi kita nak makan banyak. Bila makan banyak, di stomach enlarges. Bila stomach tu jadi besar, kita kena makan banyak, baru kenyang. Dan bila datang lagi makanan yang sedap, makan lagi banyak, lagi besar. Bila makan stomach itu besar, kita makan banyak, kita jadi gemuk. Sebab itu saya jaga makan. Tak ada makan lebih. Makan takat kenyang ajalah. Senaman dia ada sikit sebanyak. Senaman adalah kebanyakannya berjalan. Masa sekolah itu lari lah. Dan main game semacam rugby apa semua kita buat. Tapi tak regular. Tapi buat senaman sehingga sekarang ni pun saya masih buat senaman. Kalau boleh saya buat treadmill ataupun saya berjalan. Jadi itu saja jenis senaman yang saya buat. Tak ada regular macam setengah orang buat senaman secara tertentu untuk gerak badan apa semua. Saya cuma treadmill dengan jalan. Tak ada rahsia. Tak ada rahsia. Cuma biasa saja makan kurang, buat sedikit senaman dan aktif. Aktif kita bukan saja aktif tubuh badan, tetapi akal fikiran pun aktif. Kalau tubuh badan kita ini, kalau kita tak guna, dia menjadi kesit, dia merosot, dia kurang kuat. Sebab itu kita lihat orang yang dia dapat bodybuilder tu pasal dia angkat berat. Jadi dia use the muscle. Muscle punya respon bila dia use, dia jadi lebih kuat. Tapi kalau tak use, kalau kita tidur saja, makin merosot kebolehan dia, kekuatan dia dan tak sihat lah. Sebab itu it's important sepanjang umur kita, hayat kita, aktif tubuh badan, aktif akal fikiran. Ya, itu suplemen kita makan lah. Bila dah berumur, masa kecil tak apa. Kita makan, saya ingat cukup. Tapi bila dah berumur lebih tu, kita patut makan some supplement, multivitamin. Kadang tu vitamin B2 is quite important. Kita makan, kadang-kadang makan itu lebih. Tapi the most important thing is multivitamin is sufficient. Tak ada stem cell. Walaupun saya biasa jumpa doktor, doktor ambil darah saya nak preserve stem cell saya in case lah, tapi tak pernah guna. Ya, saya selepas berkahwin, family saya ni jarang ada bercerai. Kita bila kahwin, kita sampai meninggal lah.
Jadi saya pun ikut family punya tradisi, iaitu saya kahwin satu dan tak ada nak cari yang lain apa semua. Sebab saya tak suka nak menyakit hatikan orang. Kalau kita ambil kahwin lagi sekali, anak kita berasa macam mana, isteri kita rasa macam mana. Saya tak nak kenalkan mereka dengan tekanan-tekanan yang semacam itu. Dulu saya tak pernah sambut hari beranak saya tak pernah sambut. Bila main di Kuala Lumpur ni, orang semua ada birthday party. Saya pun ada birthday party. Bukan saya buat, orang lain nak buat. Okey lah, birthday party boleh lah. Kalau orang jemput, saya hadir lah. Ya, saya dapati anak muda sekarang, dia lambat berkahwin. Lambat berkahwin itu, kadang-kadang bila berkahwin pun tak mau anak. Pasal kacau. Macam bila anak ada tu, nak kena jaga anak. Mereka tak mau dapat anak. Jadi apa yang berlaku di Malaysia sekarang ni ialah kita ada aging population. Ramai yang semakin tua, pengganti daripada golongan muda ni kurang. Jadi nampak ni kita masyarakat tua. Dan saya punya pendapat ialah kita perlu kahwin awal dan ada lebih banyak anak. Dulu mak saya ada 6 orang anak. 7 actually, seorang meninggal lah. Jadi di zaman dulu nak ada orang sampai 10, 12 anak pun normal. Sekarang ni habis banyak 2, kadang 1, kadang tak ada langsung. Jadi pengganti kepada orang yang dah tua ni yang akan pergi tak ada. Jadi masyarakat menjadi masyarakat orang tua. Saya berpendapat kita mesti aktif. Kalau kita tak dapat penyakit seperti kanser, kita sepatutnya hidup umur panjang, hayat panjang. Kerana kedudukan kita sekarang ni lebih baik daripada dulu. Zaman dulu bekalan air kurang baik, kita makan pun tak ada jaga-jaga. Apa yang kita dapat saja kita makan, kerana bagi orang yang susah, mereka tak ada pilihan. Jadi sekarang ni kita sepatutnya dengan keadaan iklim yang lebih selesa, keadaan bekalan makanan yang cukup, sepatutnya kita hidup panjang. Tetapi kalau kita dapat sakit kanser kita itu menghadkan umur kita. Dulu jantung pun macam itu. Dulu kalau sakit jantung tak tahan lama lah. Tapi saya sakit jantung 2 kali dibedah dan boleh dipulih semula. Kita ni malu kerana macam-macam. Orang kita malulah kalau kita tak boleh perform. Kita berasa malu, tak mau cerita kepada orang. Kita malu. Kadang kita ada ketumbuh, kita ada kelemahan tertentu. Kita berasa malu lah. Saya banding dengan orang Jepun. Orang Jepun dia malu. Dia malu kalau disuruh buat sesuatu, dia gagal. Dia bunuh diri. Dulu, zaman dulu. Lah ni pun kalau pesawat terbang jatuh, Menteri Penerbangan letak jawatan. Bukan dia yang masalah, tapi dia berasa malu kerana ini terjadi. Masa Jepun perang, dia kalah. Ramai daripada askar dia bunuh diri. Itu cara dia malu. Kita lain. Kita kadang-kadang tak berapa malu lah. Benda kita buat tu tak elok. Benda kita buat tu tak ada kualiti. Kadang disuruh buat, kita tak buat. Penyakit seperti ini, praktis
lama, 20 tahun. Tapi saya tak pernah jumpa kes macam ini. Mungkin mereka sembunyi. Ini kali pertama saya dengar ada orang klinik macam ni. Saya during my time tak ada klinik yang ada klinik. Tentu ada orang yang menghadapi masalah dia. Tapi nobody came to me lah. Tak ada masalah. Wanita ada lah dia punya problem pasal dia mandul, tak boleh dapat. Ya, itu dia lain lah. Ya, saya berpendapat bahawa kadang kita perlu sembunyi penyakit yang diidami oleh kita punya patient. Pasal mungkin kerana apa yang dia lakukan itu kurang baik lah. Jadi kita kena jaga juga sekresi orang. Kalau kita terbuka sangat, semua orang tahu, orang tak suka. Dia dapat penyakit, macam dia dapat venereal disease, kerana dia punya kelakuan tak baik. Dia tak nak orang tahu. Jadi secrecy is very important in medicine. Sebenarnya kita tak boleh cerita kepada orang lain berkenaan dengan penyakit yang diidami oleh mana-mana patient kita. Kita kena jaga dia punya secrecy. Itu antara dia dengan doktor. Dan doktor mesti hormat kehendak patient, supaya apa yang berlaku kepada patient itu tidak dicerita, digembar-gemburkan kepada orang lain.